أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. Zikir terapi pembuka acara moga memberkati keberkatan yang esa, keamanan sejagat, harapan semua pada malam khusus untukmu Palestin. Renungan buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang hadir pada malam ini, juga kepada anda yang sedang menonton secara langsung di Sri Pentas 2 Plaza Alam Central Shah Alam. Saya AJ akan bersama dengan anda hari ini selama 1 jam sehingga jam 12 malam nanti. Sesuatu yang amat penting. Kira-kira 45 hari yang lalu, yang mana Gaza telah pun dibedil sekeras-kerasnya oleh puak Zionis. Dan sekarang kita, masyarakat sejagat, telah pun mengambil inisiatif untuk membantu mereka yang berada di Gaza, dan media Prima Berhad juga telah pun melancarkan tabung untuk rakyat Palestin, dan tabung ini telah pun dirasmikan sendiri oleh pengerusi media Prima Berhad, iaitu Datuk Johan Jaafar di Kuantan sempena dengan Karnival Jom Heboh minggu lalu. Dan alhamdulillah setakat ini sambutan amat-amat menggalakkan, kerana bantuan yang anda hulurkan itu adalah untuk meringankan beban khususnya masyarakat Palestin yang berada di Gaza. Baiklah, untuk meneruskan lagi malam ini, kita berhibur. Dalam berhibur kita beramal. Dalam beramal kita membantu. InsyaAllah semoga bantuan yang kita hulurkan itu dapat digunakan sebaik mungkin kepada mereka yang amat-amat memerlukan. Sekarang kita persilakan kumpulan yang tidak perlu diperkenalkan lagi, yang terkenal di seantero dunia, pembawa iraman nasyid di dalam negara kita Malaysia, meletakkan nasyid di satu lagi pesada yang berbeza. Dipersilakan kumpulan Raihan bersama dengan kami yang kini berempat. Alhamdulillah, terima kasih kerana semua sudi berada di sini. Assalamualaikum kumpulan Raihan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Malaysia hari ini bersatu untuk membantu rakyat yang berada di Palestin, khususnya di Gaza. Dan hari ini di pentas ini ramai juga artis-artis yang terlibat bekerjasama untuk menunjukkan sokongan bantuan yang dihulurkan kepada mereka yang memerlukan di Gaza. Sebagai artis kumpulan Raihan, apa peranan yang boleh dihulurkan? Alhamdulillah, kami dengan peranan sebagai artis menyampaikan atau menyumbangkan suara atau lagu untuk membangkitkan semangat dan keinsafan kepada masyarakat untuk terus menyumbang dan membantu Gaza. Dan yang mesti artis merupakan idola. Apa yang dilakukan oleh idola, khususnya dilakukan perkara-perkara yang baik, dapatlah kiranya diikuti oleh peminat-peminat, insya-Allah. Sesuai dengan program pada hari ini, iaitu Untukmu Palestin. Dipersilakan Raihan, Untukmu Palestin. Terima kasih. Berzikirlah dengan nama Tuhanmu, bermunajatlah di tengah malam, bertaubat padanya penuh rasa hamba, agar doa kita
Ketika seluruh rakyat di dunia, umat Islam khususnya meraihkan Ma'al Hijrah dan detik itulah 14 hari bulan November 2012, Gaza telah pun dibedil oleh puak Zionis. Dan yang pasti hari ini tabung kemanusiaan telah pun dihulurkan bersempena dengan tabung kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad. Sebelum itu terima kasih diucapkan kepada mereka yang telah pun menghulurkan bantuan kepada mereka, badan-badan berkanun, swasta, kerajaan dan individu yang telah memulurkan bantuan, dan kepada mereka yang sedang menonton di ketika ini, jika anda menghulurkan bantuan, anda boleh hantarkan ke akaun Maybank bernombor 5642 76510331 5642 76510331. Banyak lagi acara yang telah pun disusun aturkan kepada anda sepanjang 1 jam ini untukmu Palestin kembali selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami, satu program khas untukmu Palestin pada malam ini. Semoga apa yang dilakukan, apa yang kami lakukan, begitu juga anda yang berada di Sri Petas 2 juga yang sedang menonton di rumah, sedikit sebanyak dapat memberikan iktibar dan juga pedoman. Semoga apa yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Gaza dapat dikurangkan bebanan yang mereka rasai. Sekali lagi, tabung dihulurkan, bantuan dihulurkan, sedikit sebanyak dapat meringankan beban masyarakat Palestin yang amat memerlukan tabung kemanusiaan yang telah pun dilancarkan pada minggu lepas di Karnival Jom Heboh, dan anda boleh memberikan sumbangan anda di akaun Maybank 5642 76510331. Sekali lagi 5642 76510331. Dan untuk pengetahuan anda, sejak 5 tahun kebelakangan ini sebenarnya Gaza telah pun diserang hampir 36 kali. Apakah tujuan utama yang ingin dilakukan oleh Zionis? Mereka terlalu zalim untuk menzalimi mereka yang berada di Gaza. Adakah anda mahu melihat keadaan di Gaza menjadi tanah gersang? Dipersilakan Misha Omar kembali dari tanah gersang. Bersendirian mencari jalan pulang. Bilakah masanya embunkan menjelma di tanah yang membakar.
Memang benar lirik tersebut, namun bahagia masih impian. Berat mata memandang, betul. Berat lagi bahu yang memikul. Kita membaca Keratan Akbar, mendengar di berita apabila kekejaman berlaku. Bayangkan bagaimana mereka perlu menghadapi dan meneruskan kehidupan apabila serangan demi serangan dilancarkan kepada mereka. Bagaimana seorang ayah dan juga seorang suami yang kehilangan 6 orang tersayang, isteri dan 5 orang anak sekaligus. Mereka amat-amat memerlukan bantuan dan bantuan anda amat diperlukan. Hulurkan bantuan anda seikhlas yang mungkin ke Tabung Kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad di nombor akaun tabung Maybank 5642-76510331. Itu hanya segelintir cerita sahaja yang saya ceritakan kepada anda. Saya percaya anda pun sudah membaca dan melihat gambar-gambar di Facebook dan cerita-cerita yang tersebar. Di kesempatan ini, sebagai umat Islam, kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka yang telah pergi. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Kau yang satu, nyanyian Tomo. Silakan. Kaulah yang Maha Esa, Kaulah yang Maha Pengasih, Kaulah yang Maha Penyayang. Tiada hidup tanpamu, bila ku rasa pilu, bila ku rasa resah, bila ku kekosongan, kau tempatku mengadu. Oh Tuhan yang satu, Engkau Tuhan yang satu. Segala puji-pujian ku tujukan padamu, padamu. Dan hidup dan matiku hanyalah untukmu, untukmu. Kaulah yang Maha Esa, Kaulah yang Maha Pengasih, Kaulah yang Maha Penyayang. Engkau Tuhan yang satu. Sebagai manusia yang hina ini, mungkin kita terfikir apakah sumbangan yang boleh kita lakukan untuk membantu mereka yang berada di Palestin, khususnya di Gaza. Mungkinkah kita akan terbang ke sana untuk menentang sekeras-kerasnya apa yang dilakukan oleh puak Zionis, ataupun niat dan juga doa kita mengiringi apa yang mereka alami di sana. Hulurkan bantuan anda seikhlas mungkin. Tabung Kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad, nombor akaun yang tertera 5642-7651-0331. Sekali lagi 5642-7651-0331.
Untukmu Palestin akan kembali selepas ini bersama dengan rakan-rakan artis yang lain. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami untuk Untukmu Palestin. Assalamualaikum sekali lagi kepada anda yang baru saja menonton 1 jam. Kita bersama dengan rakan-rakan artis yang lain. Motif utama tujuan kita mengadakan program khusus Untukmu Palestin ini adalah untuk membantu mereka. Ada yang bertanya ke mana agaknya bantuan ini disalurkan? Banyak cara, banyak channelnya saluran ini ataupun bantuan ini diberikan kepada mereka yang memerlukan, kerana di sana rakyat-rakyat Palestin di Gaza khususnya memerlukan ubat-ubatan. Mereka sudah ketandusan ubat-ubatan. Begitu juga dengan makanan, minuman dan juga tempat tinggal. Dan bersama dengan saya sekarang Tomok yang baru saja menendangkan sebuah lagu Kau Yang Satu, amat menyentuh sebentar tadi. Terima kasih banyak Tomok kerana sudi bersama dengan kami. Dan kita nak tanya sebagai seorang bapa, saya bapa, Tomok sebagai seorang bapa sekarang. Betul. Bila anak kita demam, dengan pantas kita nak bawa anak kita pergi ke klinik, nak rawat mereka. Memang betul. Bila sampai klinik, ubat tak ada. Jadi perasaan tu rasa memang hampa kan? Memang hampa. Jadi sebenarnya orang kata kita walaupun tak banyak, sedikit orang kata sumbangan daripada anda semua sangat-sangat besar buat mereka lah. Memang sebab macam tadi apa yang Eji cakap tu, kita akan beri ubat-ubatan, makanan dan sebagainya. Sebab kat sana memang orang kata dah tak ada kan semua tu. Jadi mungkin sedikit sumbangan daripada anda ni mungkin boleh kita dapat salurkan kepada mereka. InsyaAllah. Dan Tomok juga hadir di sini memberikan sumbangan suara. Secara tidak langsung memberikan orang kata tu kesedaran kepada kita berdua di sini, juga penonton-penonton yang berada di Sri Petas 2 dan juga berada di rumah. Boleh menghulurkan bantuan anda di Tabung Kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad. Nombor akaun tabung Maybank 5642 76510331. Saya suka ulang banyak kali, 5642 76510331. Baiklah, kini bersama dengan artis yang asalnya daripada underground pun sama memberikan sokongan membantu Gaza. Untuk Palestin, silakan Noh Hujan Kembara. Berkeladak bila sang kota raya, subuh hingga senja, kita bekerja, abaikan suara yang terlepas di telinga, kedua belah bahu kita ada penulisnya. Wow, wow. Wow, wow. Ini doa ayah, katanya lekas pulang andai kita rebah, pasti masih ada ruang, kembara kita masih jauh, berselindung dosaku tempuh, kembara kita masih jauh, berselindung
Sejauh mana pun kita mengembara seantero dunia, pelusuk mana pun yang kita pergi, apa yang kita mahukan ialah keamanan. Namun itu impian yang ingin sangat dikecapi oleh rakyat Palestin, khususnya yang berada di Gaza. Alhamdulillah gencatan senjata sudah pun dilakukan, namun tempiasnya hinggalah ke saat ini. Mereka amat memerlukan. Tapi sebelum itu, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Lok Yu dan juga rakan-rakan. Tepukan untuk mereka kerana sudi bersama dengan kami. Itulah sumbangan rakan-rakan pemuzik kita pada hari ini. Untukmu Palestin, mereka sanggup melakukannya. Dan yang pasti anda juga, sumbangan anda amat diperlukan. Tak kiralah berapa nilainya. Kalau nak bank in RM1 pun tak apa. Memang rakyat Gaza tak tahu siapa yang sumbangkan, namun mereka amat bersyukur dan mereka amat berterima kasih. Yang pasti tabung kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad 5642 7651 0331, nombor akaunnya di akaun Maybank. Yang pasti sumbangan anda memberikan erti yang cukup bermakna untuk mereka. Silakan Aizat, erti hari ini. Menatap pagi yang sepi, suara merdu penuh syahdu, silih berganti tangisan si kecil merayu di pagi penuh bahagia. Di dalam duniaku segala masalah mampu dilerai dengan menyanyi. Pintaku, hasratku, cintaku di pagi penuh cahaya. Aku tetap percaya, walau sekadar bermimpi, bahawa ada yang akan merealisasikan mimpiku untuk dunia yang lebih baik dari dunia kecilku. Aku masih keliru dan tidak memahami, adakah ini semua lebih berharga dari nyawa seorang insan bermakna. Ingin merasa nilainya. Aku tetap percaya. Terima kasih Aizat, erti hari ini. Saya percaya kalau kita tanya kepada seluruh rakyat Malaysia apakah erti hari ini, memang cukup bermakna. Erti hari ini kita hidup dalam keadaan aman, damai, sentosa, dikelilingi dengan orang yang kita sayangi.
dikelilingi dengan orang yang menyayangi kita. Namun kalau kita fikir, bila kita lihat wajah mereka di akhbar, berita dan juga sebagainya, kita bersama dengan Hafiz Hamidun, apa yang anda faham, apakah pengertian mereka tentang hari ini anda rasakan, Hafiz? Pada saya, tidak kira di mana saja kita berada, mereka berhak untuk menikmati kehidupan sebagai manusia. Sebab apabila kita berada di Malaysia ataupun kita berada di mana-mana negara yang aman, kita menikmati hak yang sama, kita menikmati semua kesamarataan itu perlu ada juga pada diri mereka, orang-orang di Gaza dan sebagainya. Terutamanya rakyat Palestin yang perlukan pembelaan daripada kita. Betul. Kerana setelah sekian lama, lebih 50 tahun mereka tersiksa. Itu kalau kita lihat dari sejarah dan sebenarnya sudah lama. Tapi kita tahu hakikat bahawa mereka perlukan satu pembelaan. Jadi kita sebagai orang yang dah mengecap kebebasan, kemerdekaan, kita perlu salurkan perasaan itu. Sekurang-kurangnya kita berkongsi doa untuk mereka. Itulah hak yang kita nak berikan kepada mereka, rakyat-rakyat yang berada di Gaza, di bumi Palestin, dan hulurkanlah bantuan anda, insya-Allah sedikit sebanyak. Hanya Tuhan sahaja yang dapat membalas jasa-jasa anda tersebut. Tak kiralah di mana sahaja anda berada, anda boleh salurkan bantuan ataupun tabung kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad di nombor akaun tabung 5642 76510331. Sekali lagi, Hafiz, nombornya 5642 7651 0331. Ada ramai lagi artis akan bersama dengan kita, sedikit sebanyak dapat memberikan kesedaran sebentar lagi untukmu Palestin. 45 hari yang lepas, dunia dikejutkan lagi. Bukan baru tetapi berulang. Adakah ianya akan berulang lagi? Kerana itulah kami mewar-warkan kepada anda dari masa ke semasa untuk anda terus menghulurkan bantuan demi bantuan. Kalau tidak terdaya menghulurkan dari segi keuangan, tidak mengapa. Hulurkan doa, panjatkan doa. Semoga mereka, rakyat Palestin yang berada di bumi Gaza, tabah menghadapi dugaan yang mereka lalui dari masa ke semasa. Mungkin mereka terfikir sekarang selepas gencatan senjata, mereka sudah merdeka, mereka sudah aman, mereka perlu membina semula bangunan, mereka perlu semula membina kehidupan, semangat dan juga jati diri yang ada di dalam diri mereka tersebut. Baiklah, kepada anda silakan saya war-warkan sekali lagi, kita dermakan sumbangan tabung kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad di nombor akaun tabung 5642 76510331 5642 76510331. Dan sebentar sahaja lagi ada sesuatu yang bakal berlaku di Sri Pentas 2 ini. Tapi sebelum itu kita amati terlebih dahulu lirik lagu yang dinyanyikan oleh seorang rockers yang mempunyai ramai peminat dan menggondol banyak anugerah. Faizal Tahi, Anti Gravity. Saat graviti lepaskan ku pergi, meninggalkan semua, terbang ku tinggi, ku mula semua baru. Deras berlalu, waktu yang takkan menunggu. Walau jauh, ku tetap milikmu. Mau ku satu, mau kau senyum selalu. Memikirkan diriku yang memikirkanmu selalu. Saat graviti lepaskan ku pergi, meninggalkan semua, terbang ku tinggi, ku mula semua baru. Biarkan bulan bersandarkan bahu, bintang berligar di kiri kanan aku. Tetap pulangku padamu, jangan dibimbang. Waktuku tamat di sini dan bermula
bersatu. Mau kau senyum selalu, memikirkan diriku yang memikirkanmu selalu. Anti-gravity aku, gravity aku, kamu. Saat gravity lepaskan ku pergi, meninggalkan semua, terbang ku tinggi. Ku mula semua baru, biarkan bulan bersandarkan bahu, bintang berligar di kiri kanan aku. Tetap pulang ku padamu, berdegup laju, menunggu saat bersatu. Nantikan aku kembali ke pangkuanmu. Dapatkah kamu menerima aku? Mampukah waktu mengobati segala pilu yang lalu? Aku pulang padamu, kembali padamu. Aku pulang padamu, kembali padamu. Biarkan bulan bersandarkan bahu, bintang berligar di kiri kanan aku. Tetap pulang ku padamu. Terima kasih. Itulah dia Anti-Gravity, satu lirik yang cukup bermakna, satu lirik yang boleh diamati. Kalau kita dengarkan lirik lagu tersebut, semestinya tidak terkecuali sesiapa sahaja yang ada di muka bumi ini akan mengalaminya. Terima kasih sekali lagi kepada anda. Terima kasih banyak-banyak yang telah pun menghulurkan bantuan tak sampai 1 jam. Banyak bantuan yang telah pun disalurkan di Tabung Kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad. Dan sekali lagi nombor akaun Maybanknya ialah 5642-7651-0331. 5642-7651-0331. Dan kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Melaka yang telah pun menghulurkan bantuan sebanyak RM50,000. Terima kasih banyak-banyak juga kepada pihak-pihak yang telah pun menghulurkan bantuan. Dan saya bersama dengan Faizal Tahir ada pengalaman yang hendak dikongsikan bersama dengan beliau, yang mana beliau telah pun pergi ke Lebanon, melihat sendiri bagaimana rakyat Palestin yang ketika itu berada di Lebanon. Pandangan Faizal Tahir, apa yang mereka perlukan sebenarnya? Okey, walaupun saya ke Lebanon ni 2 tahun lepas lah. Masa tu puasa pertama saya ingat lagi, saya pergi bersama dengan tim Bersamamu. Okay. So walaupun kita ke kamp pelarian sahaja, tapi keadaan kamp pelarian tu sendiri sebenarnya sangat-sangat sedih. Tak Kamp ada pelarian api. sendiri Daif? Kamp pelarian pun dah sangat teruk. Okay. So saya tak boleh bayangkan lah dalam Gaza tu macam mana kan. So saya rasa benda ni is not a one time punya effort lah. Saya itu benda yang paling penting saya nak sampaikan pada malam ini. Saya harap it does not stop here, sebab the war, peperangan kat Gaza ni dia bukan sekali-sekala. Betul. Dia bukan baru sahaja, dia dah lama dan akan berterusan. Itu saja. So apa yang kita mampu bagi, kita bagi. Kalau kita tengok pun dalam Al-Quran ada nyatakan puak Zionis ataupun puak Israel ni adalah golongan yang sombong, tak ada peri ataupun sifat kemanusiaan itu sendiri. Jadi sebagai umat sejagat yang lain, sedaya mampu kita memberikan sumbangan. Dan Alhamdulillah hari ini Faizal Tahir juga ada sesuatu yang ingin disumbangkan daripada kemenangan, kejayaan dan juga anugerah yang anda perolehi. Apa yang anda lakukan Faizal Tahir? Pada saya, apa yang saya lakukan ni
tak adalah banyak mana pun. Tapi apa yang saya mampu, mengikut kemampuan saya. So apa yang saya ada, saya rasa saya boleh memberikan lebih sedikit, saya berikan. Dan sebenarnya pada malam ini, siapa yang mengikuti saya punya Twitter boleh tahu yang memang saya ada announce a few days back yang memang saya nak auction ataupun lelong saya punya trofi-trofi kesayangan saya. Okey, boleh tak bagi tahu trofi-trofi tersebut? Trofi apa, di mana dan bilakah anda menang trofi-trofi itu? Banyak, tapi untuk malam ini saya akan memberikan trofi yang paling saya sayang lah. Apa tu? Iaitu yang pertama lah, yang paling saya sayang iaitu album terbaik AIM. Saya rasa itu satu. Tepukan untuk Faizal Tahir. Masih itu satu apa yang boleh saya gunakan, mercu tanda, satu platform level yang tinggi lah untuk dapat album terbaik kan dalam industri muzik. Tapi saya percaya jauh di dalam hati FT ataupun Faizal Tahir itu sendiri, apa yang disumbangkan hanya sikit saja berbanding penderitaan yang dialami oleh mereka yang berada di Gaza itu sendiri. Betul. Okey, ada bawa anugerah tersebut? 3 trofi sebenarnya hari ini saya nak present dan ada pembeli dia yang akan saya announce. Sudah ada pembeli? Yap, saya akan announce sebentar lagi. Saya rasa ramai nak tahu. Okey. Berapa, boleh kita tahu berapa nilai harga trofi tersebut yang dibeli oleh siapa, dan ini adalah trofi. Okey, ini trofi pertama yang akan saya serahkan. Trofi ini telah dibeli oleh satu badan organisasi dengan harga RM10,000. RM10,000? Ya, RM10,000. Dan kita menjemput pihak yang telah pun membeli trofi ini, iaitu Naib Presiden Hal Ehwal Korporat Maybank, iaitu Puan Eliza Muhammad, untuk tampil ke atas pentas. Jutaan terima kasih kepada Maybank. Satu tepukan untuk Maybank. Ya, RM10,000. Itu ini baru yang pertama. APM. Artis lelaki paling popular. Ini award pertama saya dapat beberapa hari selepas band 3 bulan saya habis. Oh ya? Wow, Sangat bermakna. Cukup bermakna. Terima kasih Puan Eliza. Tabung kepada Usaha Palestin Media Prima Berhad RM20,000. Yang ini RM20,000. Okey, RM20,000 ini. Ini nilainya RM20,000, wakil daripada Maybank. Terima kasih. So you're going to take this. Awak punya sekarang. Okay. Thank you very much. Thank you. Alhamdulillah. Dan yang pasti, ada lagi anugerah ataupun award yang hendak dilelong ataupun dah dibeli sebenarnya. Dan untuk anugerah seterusnya ini, award yang bila anda menang tu, Faizal Tahir? Award ini saya kenal. AJL. Boleh kita tengok? Jurul lagu. Saya rasa ini persembahan terbaik dan I'm very proud sebenarnya. Saya sangat bangga dapat memberi trofi ini untuk sumbangan sebab ini antara trofi kesayangan saya. Saya dapat ini juga adalah anugerah di AJL paling first sekali. First ever, paling pertama lah yang saya dapat dengan AJL. Okey, telah pun dibeli dengan harga bernilai RM10,000. Dipersilakan naik ke atas pentas pengurus kanan komunikasi korporat Selcom Aziata Berhad, Syazlin, untuk memberikan sumbangan tersebut kepada Faizal Tahir. Tapi sebentar lagi kita nak tanya, setelah memperolehi wang-wang tersebut, semestinya ke mana wang itu akan disalurkan? Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Rohizan Ismail. Tepukan untuk Puan Rohizan, pengurus kanan komunikasi korporat Selcom Aziata. Dan ini adalah anugerah dengan bidaan ataupun lelongan yang tertinggi bernilai RM50,000. Yang sebenarnya sangat mengejutkan saya. Saya sampai tak boleh tidur malam masa dapat tahu. Memang bila awak dapat tahu RM50,000, RM20,000, RM10,000, keseluruhan menjadi RM80,000. RM80,000. Bermakna ada pihak-pihak yang sanggup melabur ataupun orang kata tu memberikan sumbangan yang banyak betul. demi kemanusiaan di Palestin ataupun di Gaza itu sendiri. Sebenarnya saya pun tak expect dan ini macam saya cakap tadi, ini award yang paling saya sayang lah. Itu album pertama saya, Anugerah Industri Muzik ke-15, album terbaik. Dan saya akan rindu trofi ni, tapi saya rasa ada yang lebih memerlukan lah. InsyaAllah. Kat luar tu. Tahniah Faizal Tahir dengan duit ni. Dan kami ingin menjemput pembeli yang telah pun membeli anugerah ini, wakil daripada TM Naib Presiden, iaitu Puan Suhaila Abu Bakar, naik ke atas pentas. Tahniah untuk TM dengan nilai RM50,000. Terima kasih banyak-banyak.
Terima kasih. Ini sebagai contoh nilai kemanusiaan yang telah pun disalurkan kepada mereka yang amat-amat memerlukan, selain daripada korporat, daripada company-company, badan-badan persendirian, individu juga. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang telah pun menghulurkan bantuan kemanusiaan khusus untuk mereka yang amat-amat memerlukan di Gaza. Faizal Tahir, ada apa-apa nak kata? Kemana wang ini? Adakah anda akan ambil persentage-nya ataupun anda akan sumbangkan sepenuhnya ke tabung bantuan Palestin? Of course, macam saya dah cakap sebelum ni, setiap sen tidak akan tertinggal satu sen pun. Bersama dengan saya atau pihak Media Prima, saya akan salurkan wang ini ke tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Dan saya di sini ingin berterima kasih banyak-banyak sangat kepada Ahmad Izam Omar. Boleh kita berikan tepukan kerana memberi saya dan kawan-kawan artis saya satu slot yang sangat bermanfaat lah. Ya, insyaAllah. Tepukan untuk semua yang datang hari ini. Diri sendiri sanggup datang pukul 12. Betul. Dan tepukan paling gemuruh untuk semua yang support saya, iaitu Aizat, Raihan, Tomok, Misha Omar dan Hafiz Hamidun. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Mereka semua berada di sini memberikan sumbangan yang cukup ikhlas, tidak terdaya dibalas oleh manusia. Hanya Allah saja yang membalasnya. Sekali lagi kami war-warkan kepada anda, hulurkan bantuan seikhlas mungkin. Nilai bukan ukuran, tetapi keikhlasan anda yang menjadi keutamaan. Tabung Kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad, nombor akaun Maybank 564276510331. Sekali lagi 564276510331. InsyaAllah seperti yang kami katakan tadi, moga Allah saja yang dapat membalas jasa baik anda. Apa yang anda lakukan semuanya untukmu Palestin. Daripada artis-artis yang terlibat dalam program ini, segala yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk semestinya datang daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi mengakhiri untukmu Palestin, gabungan suara daripada mereka, InsyaAllah. Assalamualaikum. Tak berupaya hidup sendirian, tiada pembela, segalanya suram bagai malam yang kelam, tiada bantuan, tiada tujuan. Janganlah berputus asa, bersamamu, InsyaAllah, 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 ada jalannya, InsyaAllah, 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 ada jalannya. Dosamu berulang lagi, bagai tiada ruang untuk kembali. Jika keliru atas kesilapan lalu,